Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini adalah hari bulan Februari 2026, saya berada di sebuah masjid namanya Fatih Jami, terletak tidak jauh daripada bandar Al-Tindak. Saya datang melalui bas, cuba merantau kawasan-kawasan ini, dan di sini ada kemudahan bas daripada bandar ke kampung. Saya rasa ini merupakan satu kampung dan disediakan beberapa kemudahan, termasuklah bas, juga ada stadium di sini yang mana saya pergi tengok tadi ada budak-budak sedang bermain bola, ada competition di situ. And then selepas pada itu saya singgahlah masjid dan jumpalah masjid ni Fatih Mosque ataupun Fatih Jami. And then saya dapati masjid ini memang desainnya cantik juga, walaupun di kampung. Di kawasan ni merupakan kawasan perumahan Al-Tindak. And then masjid pun ada, and then ada hiasan dalam masjid pun cantik, walaupun di kampung. Ini saya melambangkan bahawasanya masyarakat di sini memang memberi perhatian secara khusus tentang kepentingan tempat beribadah, terutamanya al-masjid. Jadi masjid merupakan satu tempat di mana masyarakat berkumpul, berhimpun, sembahyang dan juga mungkin bersalam-salaman dan seterusnya, kenal-kenalan, dan dengan perkataan lain, hubungan ikhwah di antara satu sama lain lebih kuatlah. Jadi saya dari Malaysia datang ke sini memang begitu jauh, tetapi demi mencari ketenangan dan juga keredaan Allah SWT, saya cuba memahami Islam dalam konteks yang lebih jauh lagi, dalam konteks apa yang difahami oleh masyarakat Islam yang lain. Dan saya dapati masjid ini juga ditulis dengan ayat-ayat Al-Quran. And then tempat yang mana imam baca atau khatib baca khutbah pun disediakan. Mungkin di sini pada hari Jumaat digunakan bagi tujuan sembahyang Jumaat juga. Saya sebenarnya masuk dalam masjid ini untuk sembahyang duha, tetapi apabila saya tengok masa lebih kurang jam pukul 12, saya yakin waktu duha dah habis, maka saya sembahyanglah tahiyatul masjid. Maka izinlah kepada saya untuk bacakan sebuah doa di sini. Allahumma inna duha'uka wa baha'uka wa jamalu jamaluka wa qudratuka wa ismatuka. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana rizquna fil bahri fa atlihu bihaqqi duhaika wa jamalika wa jamalika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.